Gaza ditimpa hujan lebat semalam dan ini adalah hari yang ketiga Gaza ditimpa hujan dan dijangka akan menerima taburan hujan tinggi dan ribut lagi selepas ni. Jadi selepas Byron, amaran mengatakan Gaza berada dalam satu lagi terpaan taburan hujan tinggi dan ribut kuat. Tapi hujan turun setiap hari dengan salah satu kesan dia adalah apabila hujan turun di atas sisa runtuhan bangunan yang masih didiami. Dan kerana bangunan ni adalah bangunan tinggalan kesan bom yang masih diduduki, ada roboh bangunan yang mana 9 orang terperangkap dalam bangunan tersebut masih dicari, tak disahkan hidup ataupun mati. Tapi itulah kejadian yang menjadi gejala baru di Gaza, iaitu bangunan-bangunan kosong yang tinggal, sebahagiannya telah berada dalam keadaan struktur yang lemah. Tapi oleh kerana orang Gaza hanya ada tinggal lebih kurang 9% je tempat tinggal yang boleh didiami. Dengan puratanya 9% ni kalau kita ambil pada kadar 2.3 juta, ada kira-kira 200,000 ke 230,000 orang penduduk Gaza masih tinggal dalam bangunan. Jadi bila mereka tinggal dalam bangunan ni, sebahagian bangunan ni struktur dia adalah di balik bangunan-bangunan yang telah musnah selamanya. Jadi struktur tu dah tak kuat. Jadi berlakulah runtuhan apabila bangunan yang dah strukturnya tak okey kena taburan hujan lebat dan kemudian angin kencang, menjadikan peristiwa pertama berlaku bangunan runtuh dan ada 9 orang hadir. Ada 9 orang terperangkap. Itu saya update Gaza, yang mana sehari bermula hari ini ke tarikh-tarikh yang seterusnya, walaupun Gaza selamat daripada ribut taufan Byron yang melanda kira-kira 3 hari lalu dengan Greece, Cyprus, sebahagian Israel dan juga Gaza ditimpa taburan hujan tinggi dan banjir kilat. Tapi hujan turun berterusan, menjadikan 3 hari kedudukan penduduk Gaza ini berada dalam keadaan kemah yang tak sesuai untuk dijadikan tempat tinggal kerana takungan air tinggi dan tanah yang basah. Dan keadaan apapun, World Food Program, WFP World Food Program di bawah Pertubuhan Bangsa Bersatu mengesahkan 69 daripada tapak bekalan makanan panas yang dikendalikan oleh World Central Kitchen masih beroperasi. Rakyat Gaza ada akses makanan harian yang mencukupi. Dan World Food Program juga menjelaskan 30 kilang yang diswastakan dengan kos tanggungan sepenuhnya daripada World Food Program masih beroperasi. Dan Gaza tiada masalah krisis makanan dan jumlah trak bantuan walaupun tak melepasi 200 trak sehari masih lagi masuk. Cuma Gaza ada masalah adalah hitungan trak bantuan ni tidak boleh ditukar kepada membawa masuk kemah sementara kerana dia akan merendahkan lagi jumlah trak di mana makanan tetap tinggal sebagai jumlah yang utama. Jadi ada tekanan daripada pihak PBB, United Nations, untuk membolehkan peningkatan jumlah trak ditinggikan untuk membolehkan trak-trak yang membawa makanan keperluan musim sejuk, membawa keperluan musim sejuk selain daripada makanan dapat dibawa masuk. Kita tak dapat gambaran jelas berapa trak yang dibenarkan masuk kan, Arif. Kita dapat daripada pintu baru Jordan. Pintu baru Jordan dah dibuka kemarin, jadi hari ni hari ketiga tapi belum ada akses maklumat berapa banyak trak yang telah masuk daripada pintu Kamara ataupun pintu King Hussein menuju ke Alam Bay yang dijadikan pintu baru bagi membolehkan 2 struktur ataupun 2 laluan makanan dan trak bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Satu melalui pintu Rafah daripada Mesir dan satu lagi sekarang dah 3 hari tapi jumlah trak agak perlahan. Bukan jelas akses untuk mendapat pergerakan jumlah trak harian adalah rendah. Cuma kita tahu bahawa akses untuk trak bantuan datang pada Rafah masih kekal 170 ke 200 setiap hari. Cuma daripada Jordan nanti kita akan ingatkan, kita akan cuba dapatkan maklumat dah 3 hari berapa banyak trak boleh masuk daripada Jordan, yang dalam kiraan saya pun mungkin dalam sekitar kurang 50 trak sehari, kerana saya tak akan bermurah hati walaupun mereka benarkan pintu trak, tapi mereka tak akan bermurah hati. Beberapa proses terbaru yang update hari ini termasuk ucapan Presiden Donald Trump ada sedikit kegusaran kepada kita semua adalah kerana Board of Peace tak akan diumum. Board of Peace ni adalah ketua-ketua negara dan negara-negara yang akan terlibat dalam melaksanakan proses resolusi 2803 yang diputuskan oleh United Nations Security Council pada 17 hari bulan November, ditangguhkan, di mana Board of Peace ni dia akan diumumkan seawal tahun depan. Ini menjadikan kita ada sedikit rasa gusar kerana kalaulah proses Gaza terus berada di bawah perjanjian 20 perkara yang ditandatangani pada 10 hari bulan Oktober
10 hari bulan November, 10 hari bulan November 10 hari bulan Oktober 10 hari bulan Oktober 2025. Keadaan perjanjian ini rapuh, menjadikan Israel satu tak akan keluar daripada garisan kuning, di mana mereka masih lagi menakluk Gaza pada kadar 47%, manakala 53% tanah Gaza di luar kawasan kuning masih lagi dianggap kawasan yang tak boleh diakses oleh pihak bantuan. Dan kerana penangguhan ini juga kita akan ada masalah adalah kedudukan kawalan pasukan Tentera Kesatuan Eropah yang telah dimandatkan untuk jaga pintu Philadelphia Rafah ni. Berarti sekarang truk bantuan masuk, jumlah mereka ditentukan oleh CENTCOM Amerika. Tapi cek setiap truk nak masuk tu masih lagi dicek oleh tentera Israel, kerana tentera Israel telah menawan seluruh garisan merah. Ni maksudnya masuk daripada sini seluruh pintu ni masih lagi dipanggil sempadan Philadelphia. Dan daripada sempadan Philadelphia ada satu pintu je, pintu Rafah. Dan pintu Rafah ni masih lagi dikawal oleh tentera Israel kalau mengikut perjanjian fasa 1, perjanjian 20 perkara. Jadi kita harap penamatan perjanjian ni dan kemudian diguna pakai apa yang dipanggil resolusi 2803 menjadikan tak perlu tunggu fasa 2. Kerana resolusi ni lancar saja resolusi, berarti sempadan itu akan diserahkan kepada Tentera Kesatuan Eropah. Dan kemudian tentera Israel kena keluar penuh daripada seluruh tanah Gaza. Hari ini Trump mengeluarkan kenyataan yang saya anggap sangat tinggi objektif dia, dengan menyindir dan mencabar, bukan menyindir lah, dengan lebih menyindir lah kepada negara-negara yang masih lewat menghantar tentera mereka daripada Kesatuan Eropah. Jadi kata Donald Trump, dia telah menjemput 4 negara ini untuk mengambil alih peralihan sempadan, garis sempadan itu supaya ditadbir oleh Kesatuan Eropah. Kerana saya tak nak serahkan pintu sempadan daripada Mesir ke Gaza kepada tentera ISF, tentera negara Islam ni hanya masuk je dalam tanah Gaza. Jadi hingga sekarang Perancis saja yang menghantar jumlah tentera dia dan telah berada di Mesir. Jadi hari ini Presiden Donald Trump kata, kalau kamu lambat nak hantar, dia tujukan benda ni pada Itali, Jerman dan juga United Kingdom yang dah bersetuju sebagai pelobi utama daripada kumpulan komuniti Kesatuan Eropah. Dia kata kalau ketiga kamu lambat hantar, kamu jangan komplain pasal IDF. Nanti kamu komplain IDF itu, IDF begini kan, sedangkan kamu tak datang ke proses mempercepatkan perjalanan resolusi 2803. Dan resolusi ini kerana beberapa kelewatan, saya fikir ada beberapa bahagian dalam kawasan yang sensitif, menjadikan Trump tak mengumumkan siapa yang akan berada dalam board office, iaitu negara-negara yang akan melaksanakan polisi resolusi United Nations Security Council. Untuk mengetahui tuan-tuan, dalam board office ni tak ada negara Eropah. Board office ni hanyalah negara Arab, yang mana secara konsensus kita dah tahu Turki bersetuju, kita dah tahu Mesir bersetuju, kita dah tahu bahawa Qatar bersetuju. Jadi Jordan belum menyatakan pendirian, dan Saudi, negara utama yang Trump nak berada dalam board office ni, juga belum menyatakan pendirian. Jadi kan board office ni kena wujud dulu. Dia ni resolusi dah lulus usulnya. Usul resolusi ni akan dipantau oleh board office. Mandat board office akan diturunkan kepada board of governance, yang mana board of governance ni lah di kalangan kabinet baru Gaza yang akan dikendalikan oleh 15 teknorat yang nak dilantik. Tetapi kedudukan teknorat ni tak dilantik oleh board office, dia dilantik oleh board yang satu lagi, dipanggil board of governance juga, tapi diputuskan oleh negara-negara Liga Arab. Jadi kerana proses ni berlapis-lapis dan dia menjadi complicated kerana dia membabitkan beberapa penyelesaian. Satu adalah Amerika menjaga Israel untuk tidak melanggar perjanjian ni. Dan Amerika tak mahu keseluruhan benda ni dilihat sebagai American project, kerana dia adalah usul United Nations Security Council. Jadi Amerika nak dia jadi global project. Jadi dia nak Eropah juga menyertainya, di mana setakat ni daripada respon balas hanyalah Perancis saja yang telah menghantar tentera dia, dan tentera dia sebelum ambil alih tugas Kesatuan Eropah di pintu garis Philadelphia, tentera dia sedang melatih 5,000 orang tentera 5,000 orang Palestin untuk mengambil alih tugas sebagai pihak polis apabila usul ini mula dilaksanakan pada Januari nanti. Jadi besok kita akan tunggu respon daripada Keir Starmer, itu Perdana Menteri United Kingdom. Kita tunggu daripada Presiden Meloni, iaitu Presiden Itali, dan kita tunggu apa yang akan dijawab oleh Jerman untuk memastikan ketiga-tiga negara ni menyahut segera suruhan Trump. Kalau kamu nak segera resolusi ni jalankan, dan kamu nak segera
IDF berundur dan kamu nak IDF ni patuh semua benda, kamu kena datang. Inilah latest daripada White House tentang apa yang Trump umumkan, dan dia tangguhkan. Dia kata sebelum Christmas tak mungkin dia boleh buat keputusan melantik board office, kerana ada beberapa bahagian lagi segmen untuk merangkumkan keseluruhan operasi pembangunan Gaza ni dapat dilaksanakan dengan lengkap. Kita harap satu adalah pembentukan board office. Walaupun Saudi kelihatannya nak bekerja working in silent, Saudi kelihatannya nak berada di luar daripada pintu permainan utama, tapi bergantung bagaimana Saudi mengendalikannya. Saya fikir Trump akan buat satu jerat kepada negara Kesatuan Eropah dan juga pada Saudi, iaitu kamu tak mau menyertainya, berarti aku akan menangguhkannya. Dan dia bagi tahu juga pada kuasa Eropah yang tak selesa nanti akan bekerja di bawah dia, kerana board office ni Trump adalah pengurusi. Kalau kamu tak suka aku pengurusi, kamu lambatkan lagi, kamu jangan komplain, aku tak boleh laksanakan perkara ini dan Israel akan berada di bumi Gaza. Jadi apa yang ditawarkan oleh Trump akan menjadi titik pemutus kepada kesemua 4 ketua negara ni. Berarti Putera Muhammad bin Salman harus buat keputusan bahawa dia tak boleh mengambil langkah berkecuali, kerana dia adalah negara pendesak yang kerap memprotes dan juga menekan proses untuk keselamatan Gaza. Dan dia pun nak Perancis dengan United Kingdom dan juga Itali berada, supaya nanti tak komplain pula keputusan dia ni dianggap sebagai pro-Israel. Dekat sini saya fikir Trump ada justifikasi dia, iaitu dia tak nak kelihatan keputusan ni sebagai keputusan American dan Arabic country. Maka dia tekan kepada Persatuan Eropah untuk segera menghantar pasukan tentera dia dan masuk ke Mesir dan buat persediaan untuk ambil alih sempadan Philadelphia atau sempadan Philadelphia. Dan dia letak juga syarat kepada Saudi, kalau kamu nak menakkan permainan selamat, play safe, kamu tak nak semuka dengan kami dan kamu tak nak berada dalam keputusan ke atas Palestin, takut keputusan yang menjadi tidak popular, kamu tak nak ambil risiko berada, berarti kamu akan melambatkan proses ni. Itu yang saya boleh update tuan-tuan tentang ucapan Trump hari ni. Teks dia telah dikeluarkan penuh, tuan-tuan boleh baca. Saya fikir kata semua media antarabangsa telah melaporkannya. Sama ada saudara pergi ke CNN online, Reuters, saudara boleh tengok semua laporan detail dah ada tentang ucapan Trump hari ini mengenai teguran dia kepada ketidaksungguhan Itali, Jerman yang dianggap pro-Israel dan Britain yang dianggap pro-Palestin dalam membuat keputusan untuk menyegerakan pasukan tentera mereka hadir di bumi Mesir supaya proses pengunduran tentera Israel di sepadan Rafah dikendalikan oleh tentera daripada Kesatuan Eropah. Dan yang kedua adalah dia mahukan, saya fikir kata tak ada isu dia dengan Turki. Turki dah tentulah akan menyertainya, kan Turki melobi perjanjian ni. Begitu juga dengan Mesir yang telah menjadi king yang menjadi raja dalam usaha membela Palestin, dan kemudian oleh Qatar yang memang daripada awal dan konsisten menganjurkan sidang-sidang dan juga pelbagai rundingan hinggalah berjaya usul ni dibawa ke UNSC 740 hari selepas Gaza berperang. Itu update dan bagaimana kita nak memahami keadaan semasa. Kalau ada apa saya sendawa, kalau ada apa soalan tuan-tuan boleh tanya saya daripada update yang kita ada. Kemudian daripada tuan-tuan dah ikuti hari ke hari saya live, tuan-tuan kalau ada apa nak soalan tuan-tuan nak tanya daripada silibus tuan tak ikut, lepas tu tuan-tuan akan tanya soalan yang menyebabkan 2,000 orang ada dalam ni rasa Allah. Ini dah kita bincang 3 bulan sudah, tuan-tuan terlewat dan tuan-tuan kena follow pelan-pelan dan terpaksa patah balik ke YouTube saya untuk melihat semua video-video yang ada yang telah kita bincangkan sejak satu adalah perjanjian ceasefire ni pada 10 hari bulan Oktober 2015, Gaza Summit, Gaza Peace Summit pada 16 Oktober 2025. Lepas tu kita dah bentangkan berhari-hari dan bervideo-video mengenai sebelum dan selepas lulusnya usul United Nations Security Council 17 bulan November. Itali dan United Kingdom untuk segera membuat keputusan menghantar pasukan mereka untuk mengendalikan sepadan Philadelphia.
Dia tak ada isu dengan negara-negara yang akan hantar tentera ke dalam bumi Palestin untuk kendalikan, tak ada isu. Itu semua negara ni dah bersedia. Mesir dah bersedia, Turki dah bersedia, Indonesia dah bersedia, Azerbaijan pun dah bersedia, Qatar pun dah bersedia. Cuma Board of Peace ni saja belum boleh dikatakan idea Trump bersifat American. Idea Trump ni bersifat pro-Israel. Jadi betul dalam pandangan saya, dia dah buat keputusan betul dengan minta Perancis hadir, dengan minta Itali hadir, Jerman hadir. Kamu nak sangat berbincang dan kamu sangat pro-Israel, masuk dalam meja ni, nyatakan. UK, kamu sangat anti-Israel dalam beberapa pendirian dia, masuk dalam meja ni dan nyatakan. Sebab dia nak selesai dalam satu quorum. Saya fikir dari segi manajemen pengurusan kes ni, menantu dia Jared Kushner selaku ketua penasihat dan juga Steve Witkoff selaku wakil khas dia dalam isu Gaza ni telah memberi nasihat yang betul pada Donald Trump. Ada apa-apa yang lain? Apa pandangan Haji tentang ini akan jadi kemerdekaan sebenar Palestin? Tekan je. Okey. Entakan goyang. Entakan goyang kalau follow daripada awal, 5 perkara yang nak dilaksanakan dalam pembangunan Gaza adalah 5 daripada 6 perkara yang diluluskan dalam usul United Nations Security Council, di mana lepas 2026-2027 penyelesaian Gaza, 2026-2027 Fatah telah pun disebut, Palestinian Authority telah disebut sebagai orang yang kemudiannya akan mengambil alih kuasa ni untuk mentadbir Palestin Merdeka. Jadi Palestin Merdeka ni hanya akan mula dibentuk supaya Gaza ni selesai dulu. Sebab sekarang ni kalau bentuk Palestin Merdeka, dia tak ada pihak kuasa yang stabil untuk ambil alih. Jadi kalau kita ambil baliklah kolonialism punya pembentukan, dia tak boleh tinggalkan Gaza dalam keadaan tak ada pihak yang prominent untuk mentadbir Gaza. Jadi selesaikan isu Gaza dulu. Kemudian kemerdekaan Palestin ni, kalau dimerdekakan sekarang, Palestin berada dalam keadaan terumbang ambing dan mungkin berada dalam keadaan peperangan dengan Israel akan berlaku. Kerana kita tak pasti siapa. Jadi dia buat stability. Stability ni adalah stabilkan dulu Gaza dari segi keperluan kemanusiaan, stabilkan dulu Gaza daripada apa yang lebih utama. Fiqah dia ni selamatkan dulu Gaza. Berarti kalau kita tengok bayi tu lahir tak cukup bulan, kita tanya dengan doktor tu, bayi ni masuk inkubator besar nanti dia okey ke tidak? Jadi soalan tu akan menjadikan proses, kita kata selamatkan dulu bayi ni daripada inkubator. Yang proses doktor nak fokuskan, jantung bayi kena stabil sebab tak cukup bulan kan, makanan kepada bayi untuk stabil, berat bayi mesti dicapai seperti berat bayi 9 bulan. Bila dah bayi tu dah 9 bulan, baru doktor akan tengok pula diagnose kesan daripada dia tak lahir tak cukup bulan tu. Okey, doktor akan bagi advice walaupun dia dah usia, dia dah lengkap 9 bulan dah sihat, tapi bayi ni mestilah membesar dalam keadaan 3 bulan kena datang jumpa doktor, 3 bulan kena datang jumpa doktor. Jadi kita anggap dalam medical tu macam itulah. Berarti Gaza ni tak boleh diambil dalam satu jangka yang tiba-tiba merdeka. Kita tak boleh predict secepat itu. Jadi kita lalu stage demi stage demi stage. Sebab tu saya katakan kefahaman yang selalunya menjadi masalah. Sebab kita, saya tak kata tuan-tuan orang lain, bolehkah kita percaya, bolehkah kita percaya, sebab kita tak lihat pada proses. Jadi bila kita kata bayi dalam inkubator, sama ramai orang akan kata, kalau duduk dalam inkubator lama, anak kau besar nanti jantung dia lebih kecil. Dalam inkubator doktor dah tengok dah jantung dia kecil. Anak kau doktor dah sahkan dah kalau dia. Jadi kalau kita bincang menyelamatkan bayi dalam inkubator yang doktor dah sahkan jantung dia tak okey, lepas tu kita nak putus asa. Menyelamatkan bayi dalam inkubator yang doktor sahkan pembesaran dia akan terbantu, kita akan putus asa. Kita kena selesaikan dulu stability jantung bayi tu, pembesaran dia, dan dia dapat sama seperti benda yang prominent untuk dia berdikari, maka bayi dikeluar pada inkubator. Bila bayi dikeluarkan pada inkubator, dia tak ada terus merdeka. Doktor kata, okey, tunggu umur dia 6 tahun, kita akan buat operation untuk jantung dia. Kerana dia tak cukup bulan, injap jantung dia lemah. Tapi injap jantung ni tak boleh dibedah sekarang kerana bayi ni tak cukup kekuatan untuk mengarungi major operation. Jadi macam inilah juga berarti Gaza ni kena selesaikan dulu kesan-kesan fizikal dulu. Pembangunan perumahan, pembangunan kesihatan, pendidikan.
Yang paling penting makanannya stabil. Tengok ekonomi Gaza. Dalam waktu yang sama, kita tengok pula tebing barat. Tebing barat ni macam ada kecacatan tadilah, jantung, buah pinggang dia tak okey sebab tebing barat 60% masih lagi Israel duduk. Dan ada 900,000 orang Israel duduk di tebing barat yang nak kena keluar pada tebing barat dan hidup di atas tanah Israel. Jadi proses ni memerlukan kita melihat teliti satu demi satu. Jadi saya tak boleh buat satu solution dengan mengatakan dia akan berjaya ataupun tidak. Jadi sekarang kita masuk dulu, kita mainkan peranan kita dalam peringkat pemulihan Gaza. Kita mainkan peranan kita untuk mengekalkan tekanan bahawa proses untuk Gaza merdeka ni jangan dilama-lamakan. Tapi untuk semua proses tu mana dulu kita nak atur? Dia panggil fiqh berfikir dan fiqh bertindak. Fiqh berfikir kita kata ialah sekarang ni Gaza perlu selesaikan dulu tentang manusia di lapangan. Ukuran moral merdeka ni dia jadi subjektif. Ukuran yang kita panggil fizikal yang sah ni, Gaza ni apa? Gaza ni tak ada rumah. Gaza ni tak ada sistem kesihatan. 170,000 orang yang sedang cedera. Gaza tak ada sistem pendidikan. Kanak-kanak dia dah 2 tahun pergi sekolah dalam keadaan teratur. Pelajar universiti dah terbengkalai lama. Gaza memerlukan balik sistem makanan untuk stabilkan. Jadi stabilkan tu dulu. Jadi usul perkara ni semua yang menjadikan permasalahan pada kita tak ada apa yang dipanggil sebagai pengurusan pemahaman tentang keadaan bahawa tak semua kita bincang tentang politik negara bangsa adalah beri dia kemerdekaan. Politik negara bangsa bagi bekas kolonial. Tak apalah kolonial nak tinggal pun, dia bukan tinggalan dalam keadaan lepas perang. Waktu British meninggalkan kita, dia tak tinggal kita dalam kemusnahan perang. Dia tinggalkan kita adalah lepas Perang Dunia Kedua, sama seperti dia tinggal kolonial yang lain. Tapi Gaza dan Palestin kalau ditinggalkan sekarang dia tak stabil, siapa yang akan ambil alih? Dia tak boleh buat pilihan raya, dia tak ada duit, keadaan negara dia tak stabil, rakyat dia tak bersedia untuk lalu pilihan raya lagi untuk memilih satu kerajaan yang kita boleh mandatkan. Katalah buat pilihan raya sekarang nak bagi Palestin merdeka. Kemudian siapa yang mendapat mandat, kau ambil lah tanah ni. Bentuklah Palestin merdeka. Berarti Palestin akan ditinggalkan dalam keadaan rakyat dia mungkin berperang sama dia, berebut makanan. Keputusan pilihan raya mungkin tidak dihormati kerana rakyat tak berada dalam keadaan tersusun dan terurus untuk memiliki negara merdeka. Jadi kita lalu satu proses tanpa meletakkan syak. Proses ni akan gagal di mana. Dia macam proses, tak boleh kita letakkan pada ini bersangka dengan proses inilah keperlahanan dan juga rasional dia. Yang paling penting rasional inilah proses dia. Ikut proses rasional. Kalau kita bertolak pada proses syak wasangka, memang kita akan rasa macam merujuk. Kalau syak wasangka kita kata rujuk pada sejarah lepas. Senang tuan-tuan akan mudah dipengaruhi. Sejarah lepas ni memang banyak penipuan. Saya pula tak ada referen merujuk kepada sejarah akan datang. Kalau belum akan datang, dia belum jadi sejarah. Rujuk kepada peristiwa akan datang, saya tak boleh nak bagi rujukan. Maka dalam dunia, kenapa kita selalu mengalami kecelaruan berfikir adalah masa depan ni tak ada referen. Jadi kita nak berbaik sangka dengan masa depan susah. Sejarah sentiasa ada referen. Banyak kali mereka menipu. Ini juga yang mereka buat pada Iraq. Tengok apa jadi pada Libya, apa jadi pada Afghanistan. Hinggalah kita guna kayu ukur yang salah, berasaskan kepada sentimen sejarah. Jadi dalam proses mendidik dan dalam proses membina cara berfikir berstruktur, cara berfikir yang terurus ni, kita nak bentuk bagaimana melihat masa depan tu, jangkau masa depan orang kita tak banyak. Sebab kita lebih suka jangkauan sejarah. Sebab tu DNA Melayu ni DNA sejarah. Sebab tu tuan-tuan akan bangga kalau disebut orang Melayu ini adalah yang menyumbang tentera dia. Menyumbang tentera dia dalam perang Ottoman. Banggalah kita menjadi sebahagian Ottoman. Kita akan bangga dengan mengatakan bahawa orang Melayu ini adalah dulunya kuasa pelayar yang sangat hebat. Sebab membincangkan tentang sejarah melegakan kita. Tapi kalau orang datang, Dr. Muhammad Khalid datang dan berbincang mengenai kenapa orang Melayu menjadi miskin. Kenapa orang Melayu tak boleh menjadi kompetitif? Kenapa selepas kita buat DEB orang Melayu kekal menguasai 19%? Tuan-tuan mulalah. Oh ini rasuah, kita ada kerajaan yang lemah, agama tak dijadikan panduan. Semua orang nak bagi kata-kata sebab benda ini menjadi rumit untuk difikirkan. Bila menjadi rumit untuk kita fikirkan, fikiran malas kita. Fikiran malas ni apa? Dengan buat conclusion yang mudah. Sebab tu kadang-kadang kenapa konklusi mudah berlaku? Kerana sifat mudah ni sifat orang malas. Orang kalau buat kerja tuan-tuan, dia basuh pinggan sekali lah, lepas tu terus dia letak. Sebab dia malas, maka dia buat tindakan mudah. Fikiran malas pun sama. Dia macam orang fizikal kan, bila kita malas kan, tidur je lah, kan. Bila fikiran kita malas, sejarahkan je lah. Ini dah tipu, ini dah penipu. Sebab kita memikirkan secara berstruktur ni, fikiran orang kajian macam naik tangga, struktur 1, struktur 2, struktur 3 memerlukan ketelitian, memerlukan perfahaman, renungan yang lama. Jadi secara DNA-nya manusia tak mahu.
kerana pemikiran berstruktur ni orientasi dia sangat terhad. Sebab dia bukan sentiment base. Tapi kalau sejarah ni sentiment base. Dulu dia tipu Abang Zainal seorang je yang percaya. Orang yang kemudiannya hidup dengan tak merujuk pada Al-Quran. Al-Quran dah sebut dah Bani Israel ni tak boleh dipercayai. Jadi kalau kita tutup semua pintu tu dengan berpegang kepada syak wasangka yang kita rumus entah daripada mana Quran yang kita rumuskan, hinggalah kita tak percaya bahawa bantulah saudara seagama. Kita tak nak ambil ayat tu. Barang siapa berusaha akan ada kejayaan. Sesungguhnya nasib kamu ni takdir ni bergerak kepada apa yang kita usahakan. Kita tak nak ambil lah. Sebab ini memerlukan kerajinan. Ini memerlukan kerajinan. Jadi saya jelaskan kepada tuan-tuan, untuk Palestin Merdeka ni, kita letakkan dulu aim selepas 2027. Di mana 2026, 2027 kita nak dulu selesai Gaza ni. Berdasarkan fix keperluan. Kalau ambil siasah kan, kita nak tapatkan moral cepat kita merdeka, Palestin Merdeka. Boleh kita celebrate besok Palestin Merdeka. Lepas tu siapa nak uruskan Palestin? Kalau dia ditinggalkan dalam keadaan tidak terurus. Kalau dia ditinggalkan dalam keadaan tidak terurus. Maka itulah yang penting kita faham fasa demi fasa ni. Dan kenapa pula saya jadi penat dan kemudian orang yang buat kerja macam saya ni jadi penat adalah kerana kita berdepan dengan orang Melayu yang kemudiannya dia kata sejarah telah membuat keputusan. Berarti masa depan pun ditentukan oleh keputusan sejarah. Yahudi menipu, Yahudi itu, Yahudi ni. Saya kata Yahudi berada di bumi Palestin 1948. Kalau Yahudi tak datang 1948, tak apakah kita tak akan percaya akhir zaman? Kalau Yahudi tak datang dengan kesan Perang Dunia Kedua dan pembentukan yang diatur oleh konspirasi British, apakah kita akan merasakan Imam Mahdi tak wujud? Kalau Yahudi tak datang membentuk negara dan Palestin itu ditinggalkan selama 3,000 tahun, tambah lagi sekarang ni Palestin ditinggalkan 3,077 tahun. Kalau kita ambil rujukan sejarah orang Israel keluar dan tak berlaku peristiwa ni, apakah kita akan memindah akhir zaman kita dengan merujuk apa berlaku di Ukraine? Takkanlah kita nak pindah akhir zaman kita dengan melihat apa yang berlaku di Yaman. Takkanlah kita nak pindah akhir zaman kita dengan melihat apa yang berlaku di Sudan. Jadi kita tak boleh give up. Kita tak boleh give up. Itu saya kata stage dia. Kalau tanya saya untuk Palestin Merdeka, ya. Sebab saya tengok dalam usul tu betul. Palestin akan menjemput, Palestin akan menuju negara Palestinian Statehood hanya selepas 2 tahun. Kenapa penangguhan dia dibuat? Kalau orang yang berfikiran malas, dia kata mereka delay lah, nanti Israel tipu lah benda ni. Sebab mereka tak melihat. Logik dia adalah membangun dan menyiapkan Gaza dulu. Kita ni masuk berunding untuk merdeka tahun 46. Kita masuk berunding untuk merdeka. Kita mengambil masa 11 tahun untuk pergi 1957. Kerana kita tak gelojoh. Kita tak gelojoh. Walaupun puak kiri dan puak kanan mempunyai pandangan yang berbeza, tapi kita tidak gelojoh. Kerana kita nak benda 3 perkara. Islam diterima sebagai agama persekutuan, raja-raja Melayu memegang kedudukan yang tinggi kalau apa-apa berlaku di bawah demokrasi, nak bentuk demokrasi perlembagaan. Dan orang-orang Melayu yang pada waktu itu nak menerima pandangan British mengenai kerakyatan kepada mereka bukan Melayu dan bukan Islam. Nak pindah daripada warga negara pada bumi putera, kita ambil. Dan kita rasa akhirnya kita bersetuju. Jadi saya jelaskan bila kita dah faham, kita juga mengambil masa 11 tahun dalam proses. Indonesia dah isytiharkan dia merdeka dulu. India ambil tahu masa 2 tahun daripada selepas Perang Dunia Kedua untuk merdeka. Mesir pun ambil masa sekejap. 3 tahun lepas Perang Dunia Kedua Mesir isytiharkan kemerdekaan. Tapi kita mengambil masa 11 tahun kerana komplikasi kita berbeza. Kita tak nak menggunakan model Indonesia yang menyamaratakan semua sebagai bangsa Indonesia. Kita tak nak pada waktu tu menggunakan konsep Indonesia yang menjadikan tiada agama rasmi dalam negara tersebut walaupun majoritinya Islam. Kita tak mahu membina sebuah negara seperti Indonesia Nasakom, iaitu nasionalis, golongan patriotik, agama, golongan agama dan komunis disatukan dalam satu kerajaan dan kemudian membentuk Indonesia merdeka. Sebab kita ada model yang kita nak. Jadi saya jelaskan pada tuan-tuan, model yang kita nak pun masih ambil masa 11 tahun. Kita tolak Union Jack, kita tolak banyak benda, kita usul, kita ini, sampailah 1957 adalah perlembagaan yang terbentuk yang membina identiti Malaysia hari ini. Jadi kalau ambil sejarah kita pun kita akan kata berunding boleh percaya ke? Tapi waktu tu orang Melayu percaya. Dengan apabila kita mengadakan pertemuan 40 lebih pertubuhan di Istana Abu Bakar, Johor. Dan orang Melayu bersetuju daripada Pakatan Hidup Melayu menuju ke kemerdekaan. Kita pindah gerakan kita daripada Hidup Melayu dalam menentang British lepas Perang Dunia Kedua, kita pindah kepada merdeka. Dan kita ambil jalan yang panjang juga untuk sampai ke hari kemerdekaan kita pada 31 hari bulan Ogos 1957. Jadi faham bahawa proses
adalah satu perkara yang selalunya orang malas tak nak. Proses kan. Saya ambil mudah lah. Hari-hari saya nak cerita benda pening-pening ni susah. Proses saya tak nak. Saya pun tak nak proses. Yang saya tahu bini saya masak, time yang ada makanan. Kadang-kadang saya akan bersifat zalim pada bini dia. Saya mana makanan? Saya tak nak ambil proses. Hari ni pasar raya tutup ke? Hari ni gas habis ke? Hari ni penghantar gas lambat ke? Saya tak nak. Bilik kemas. Saya tak faham. Saya nak tidur, bilik nak kemas. Saya tak faham. Tak mau dengar apa. Berarti dalam malas saya sebagai suami, saya mengharapkan result disediakan oleh isteri saya. Result disediakan oleh isteri saya. Menjadikan kadang-kadang rumah tangga menjadi tegang kerana suami ni tak maukan proses. Isteri pula kan. Dia tahu naknya. Ni nak ni bang, ni anak macam ni rumah macam ni. Sekarang nak kena bocor, nak kena tukar ni. Sekarang dapur ni dah ni kena tukar ni, gas kena beli 2 tong sekali supaya bila habis saya sambung order tong 1 lagi. Dia pun tak mahu tahu proses kita, kewangan kita, bagaimana kita nak agih, bagaimana kita nak atur. Kalau tambah 2 gas, berarti kita ada apa masalah. Berarti samalah, proses ni yang penting. Jadi kebanyakan daripada kita mengalami pertelagahan dalam hidup adalah kerana kita menganggap proses itu adalah benda yang memeningkan kepala. Hinggalah kita lupa diberi kepala ni tujuan dia adalah untuk menjadikan kita menyempurnakan proses. Sebab tu ada otak. Dan kita tak hiduplah seperti haiwan. Makan situ, berak situ. Makanan yang bercampur dengan tahi sendiri boleh makan. Maka proseslah yang kemudiannya menjadi benda yang sangat-sangat rumit untuk kita. Kerana proses adalah satu yang rumit. Proses memerlukan kita menggunakan akal. Dan manusia ni benda yang paling dia tak suka. Kalau akal tu terpaksa menyumbang kepada memikirkan yang rumit. Sebab dia nak adrenalin, dopamin dalam akal dia. Iaitu akal yang menggembirakan. Dia nak adrenalin dalam akal dia. Iaitu akal yang menyeronokkan. Bila dia kena akal yang complicated, dia tak nak. Sebab dia kata akal yang complicated ni menjadikan seluruh akal yang pernah mengajar dia tentang dopamin, keseronokan, adrenalin, kepuasan, dia tak nak guna. Sebab dia kata akal ni fungsi dia itu je yang aku seronok. Kerana the proses tu rumit untuk faham. Hari-hari kena tengok terperinci, kena tengok dokumen, kena faham daripada satu stage ke satu stage yang lain. Maka mudahnya kan, saya pun jadilah stream. Lepas tu saya pun jumpalah majority orang yang suka stream. Majority. Saya go by sentiment. Israel telah menipu orang Islam selama 77 tahun. Arab adalah negara yang tidur. Saya lalu dalam hujah-hujah murahan begini. Percayalah dalam Quran yang akhir ni apa sebenarnya. Jadi kita semua akan suka tonton. Review akan jadi tinggi. Rating akan jadi tinggi. Sebab semua orang tak payah fikir. Semua orang tak payah fikir. Sebab semua orang balik kepada perkara yang paling mudah. Iaitu dipanggil sebagai kurangkan proses, sediakan jawapan. Jawapan ni akan gagal. Jawapan ni akan tak berjaya. Itu yang saya bagi tahu. Saya pakai hari ni adalah kerana saya menziarahi aja upacara pengubumian kawan saya, mandi solat jenazah dan semua, dan solat Jumaat di Puchong. Jadi saya pakai daripada Ichan. Ini dikeluarkan oleh seorang senior dalam bermain denim. Dia keluarkan juga fashion denim dan dikeluarkan juga. Tuan-tuan pergi ke TikTok dia untuk mendapatkan baju ni ya. Dia keluarkan dalam kurta dan jubah, tapi saya tak pakai jubah lah kot. Saya gayakan kurta dia. Ini kurta cotton 100%. Tuan-tuan boleh pergi kepada ICANN, Ichan ni. Naik tengok sekejap. Tadi saya dah minta ready. Tuan-tuan pergi ke TikTok dia, order aja. Dia datang dengan 4 color. 4 color. Dan ini tuan-tuan kena ingat tiada sintetik. Ini cotton 100. Sebab tu dia punya kedudukan kain dia tak licin dan tak lurus. Dan kain dia tak shining. Sebab cotton 100 tak akan boleh menyerap dye. Dan satu lagi juga dia keluarkan produk-produk vintage workwear dan vintage core jacket. Okey, ada persoalan saya harap yang saya jelaskan tentang memahami isu Palestin ni, tuan-tuan faham rumit dia. Sebab tu tuan-tuan pun rasa macam tuan-tuan begitu Lagi satu saya kata, kadang-kadang tuan-tuan masuk TikTok kan, kita dah coordinate kita punya akal. Ya, Yaman sekejap. Ya Allah. Sekarang tuan-tuan ni duk tekan Yaman banyak kali. Tuan-tuan dah tengok tak video? Labu Kuning dah tengok video saya dengan Mak Faisal tak? Kita dah live dah Yaman, video Mak Faisal saya dah naik dah di Yaman. Di YouTube, naik di Yaman pula, naik di YouTube. Dah tengok ke belum? 10 kali spam pasal Yaman. Selagi saya cerita nanti, saya akan sambungnya daripada video tersebut. Sebab kita dah buat sesi Yaman ni dah detail dengan bawa Ahmad Faizal. Labu Kuning dah tengok tiada perkembangan yang baru tentang Yaman. Okey. Sebab saya selalu akan jadi sakit hati bila saya jelaskan tentang Palestin, dia tak nak dengar cerita Yaman. Selagi saya cerita pada Yaman, seorang datang pula tanya dekat saya Burkina Faso. Tanya saya pula tentang Chad. Tanya saya pula tentang Ukraine.
Benda yang saya cerita ni pun belum tentu faham. 10 kali spam benda yang sama. Sedangkan tahu semua orang sedang mendengar saya bercerita tentang Palestin. Awak seorang masuk dengan tanpa hormat, duk Yaman. Jadi oleh kerana proses adalah benda yang rumit. Dan proses adalah benda yang menjadikan kita merasakan kita tak boleh ambil. Macam ni mentaliti kita menganggap geopolitik ni macam kita nak tengok simple proses yang lain. Kita nak tengok simple proses. Kenapa dia tidak menjadi mudah? Jadi bila dunia geopolitik ni baru dibincangkan di media sosial, dia dulu ilmu geopolitik ni, dia kena pergi Sok Science School, sekolah yang dianggap terpinggir dalam universiti. Okey, Sok Science. Tak ada orang nak hantar anak dia belajar Sok Science kecuali kalau bapa-bapa tu ada kesedaran, maka dia hantar anak dia pergi ke Sok Science ataupun pergi ilmu apa ni humanity school. Ilmu kemanusiaan. Oleh kerana orang Melayu ni dulu nak kerja kedoktoran, nak kerja peguaman, nak kerja kewangan, nak kerja pentadbiran, nak kerja human resource, maka anak-anak Melayu yang pergi ke school ni tak banyak. Dan oleh kerana school ni tak banyak, dan kemudiannya mereka ni keluar menyambung pelajaran mereka dalam universiti je. Orang yang belajar di Sok Science, majoriti kalau dia cemerlang, dia sambung master, dia jadi PhD, dia mengajar juga Sok Science. Jadi ilmu mengenai sains sosial, sains politik, yang hari ini disebut geopolitik ni, adalah ilmu yang inklusif. Agak rumit bila kita eksklusif kan, kita nak buka semua pada tuan-tuan. Bila kita buka semua pada tuan-tuan, tuan-tuan akan rasa rutin berfikir dan juga struktur berfikir dia complicated. Sebab dia bersangkut dengan 3 perkara yang saya sebut. Satu adalah antropologi, sifat manusia. Yang kedua adalah sosiologi, masyarakat dalam sekitar kejadian. Yang ketiga sejarah. Sejarah yang membentuk sekitar kejadian tersebut. Jadi bila ada 3 perkara ni, dia menjadi rumit. Jadi bila tuan-tuan dengar, tuan-tuan akan rasa yang tuan-tuan nak tahu Palestin merdeka je. Yang tuan-tuan nak tahu Israel laknatullah akan menerima balasan daripada Allah. Bila balasan daripada Allah ini akan dapat dilihat. Jadi kerana kognitif kita simplisikan hal yang demikian, kerana daripada pemikiran populis, kita dah percaya bahawa semua isu-isu Palestin ini berkaitan dengan akhir zaman. Hukuman kepada Israel adalah balasan daripada Allah. Laknat kerana mereka adalah Bani Israel ataupun Yahudi laknatullah. Jadi kita punya cara berfikir, kita nak simple macam tu. Bila saya ceritakan stagger tentang pembangunan Gaza, dia jadi macam lebih baik dengan ustaz tu cakap. Sebab ustaz tu kata senang je. Akhir zaman, mereka ini akan dimusnahkan. Yang akan datang akhir zaman menyelamatkan Islam adalah Imam Mahdi. Sebab benda yang berkaitan dengan pengetahuan adalah benda yang selalu kita anggap boleh simplify tak? Sebab kita dah rasa hidup kita complicated, kenapa kita nak fahami sejarah dalam bentuk complicated? Jadi rumit communication ni menjadikan sebahagian daripada mereka yang stream geopolitik dah lari dah daripada media sosial ni, tak tahan, ataupun mengekalkan permainan pasif. Permainan pasif ni tulis je lah, kau baca, tak baca sudah, ataupun buat video je lah, lepas tu tutup komen. Jadi saya jelaskan pada tuan-tuan balik tadi sejauh mana saya yakin. Mat nak makan ke Mat? Tak nak? Dah kenyang dah? Balik kau balik siapa ambil nanti? Tak ada, aku dah WhatsApp ni. Jangan saya selesaikan bos punya masalah. Apa? Aku dah WhatsApp. Umarul dia datang ambil kau? Tak ada ambil, dia nak. Okey. Tak apalah. Tu kau nak pergi mana sang? Hujan tak payah pergi mana lah. Pergi minum air bawah. Okey, jangan merayau hari ni hujan. Kilat kuat. Okey. Bos ada sebab dia pergi ziarah jenazah ni. Dia juga ikut pergi ziarah jenazah ni. Lepas tu dia okey. So bila dalam complicated ni saya jelaskan pada tuan-tuan, ni kita dah masuk di peringkat memahami bagaimana kita berfikir dalam struktur terurus bila kita bercakap tentang Palestin. Itulah saya berjelaskan pada tuan-tuan. Kalau ada soalan berbangkit, saya akan naikkan soalan berbangkit lah. Untuk tempat saya, KL dah berhenti hujan. Saya rasa taburan dia tak akan lebih 20 mililiter hari ni. Milimeter hari ni. Berarti tak mungkin akan ada banjir besar. Tak tahulah kalau ada peristiwa macam minggu lepas. Tak ada sebarang notis daripada Jabatan Meteorologi kan. Tapi awan berat tu terbentuk dengan tiba-tiba turun di Lembah Kelang dan banjir. Ada apa soalan?
Saya akan go to Palestin ya. Siapa yang dah ikut silibus ni, tuan-tuan masih ada lagi masalah kefahaman tentang proses peralihan daripada perjanjian 20 perkara nak pergi kepada penguatkuasaan usul 2803 yang diluluskan Majlis Keselamatan PBB. Saya jelaskan di mana proses itu akan menjadi sedikit terlewat seperti mana yang kita dah run sejam ya. Kita dah setengah jam kita run penjelasan mengenai Trump membuat konklusi serius hari ini dengan teguran yang sangat keras kepada United Kingdom, Itali dan Jerman yang belum lagi nampak memainkan peranan untuk menyegerakan proses ini dengan menghantar tentera mereka masuk ke Mesir bagi membolehkan tentera Kesatuan Eropah mengambil alih sempadan sempadan Philadelphia dikuatkuasakan oleh EU. Dia juga menyindir keras kepada Arab Saudi yang belum memberikan jawapan sama ada ingin menyertai atau tidak Board of Governance yang Trump nampaknya seperti meletakkan syarat wajib kepada Saudi untuk berada dalam Board of Governance, kerana Trump nak apabila board ini berjalan dia tidak dianggap melaksanakannya sebagai kuasa peribadi, dan Trump tak mau melihat inisiatif yang dia buat ni sebagai apa-apa besok Jerman membebel dari belakang, apa-apa esok United Kingdom bebel daripada belakang, apa-apa esok Saudi bebel daripada belakang. Dia nak bentuk satu meja bulat yang konkret. Saya fikir walaupun kita melihat Trump ni sebagai seorang yang tak berguna, seorang yang suka dipercayai, tapi saya fikir melihat fakta daripada pembentukan Board of Governors ni, saya nampak Trump tak mau ada masalah. Dia buat keputusan, kemudian Jerman berbunyi kat belakang. Dia buat keputusan, nanti Saudi pula hantar bantahan berasingan di luar daripada koram meja bulat. Jadi dia nak semua mereka yang dianggap pelobi datang dalam meeting, kata berdepan dengan dia apa tindakan yang patut dibuat. Kalau ada yang tak bersetuju, tidak bersetuju dalam koram. Tak bersetuju dalam koram. Kerana setakat ni Perancis saja yang telah pun memainkan peranan proaktif dengan menghantarkan tentera dia. Telah berada di Mesir tapi tak dinyatakan jumlah, dan sementara nak menanti pengambil alihan sempadan Rafah ataupun sempadan Philadelphia. Kalau pintu-pintu Rafah, sempadan Philadelphia. Ingat kalau saya sebut sempadan Rafah tu, saya tersasul. Tapi saya mudah guna sempadan Rafah sebab tuan-tuan faham kerana daerahnya adalah Rafah. Tapi sempadan tu dalam nama antarabangsanya Philadelphia, pintu-pintu Rafah, iaitu masuk daripada Sinai, Mesir nak menuju ke bahagian wilayah pertama Gaza yang paling selatan yang dipanggil sebagai wilayah Rafah. Agar ada soalan saya jawab sekarang. Okey, Trump tak ada niat tersembunyi ke? Satu lagi saya jelaskan kepada tuan-tuan tentang bagaimana pula kita nak bersikap praktis dan macam mana pula hambatan yang kita alami bila kita mengembangkan ilmu. Dalam pemikiran struktural, ni pemikiran struktural, berarti saya bukan guru mursyid dan kita tak berada dalam ilmu tasawuf. Ini saya bukan guru mursyid dan kita tak berada dalam ilmu tasawuf. Kita berbincang geopolitik, apa yang dipanggil sebagai ilmu akli je, ilmu akal. Okey, ilmu akal. Ini adalah ilmu akal. Kerana ini adalah apa yang dipanggil cara berfikir manusia. Maka kalau tuan-tuan tanya niat, saya susah nak ramal niat. Sebab dalam benda akademik yang bersifat kajian fakta, kita terpaksa niat tu letak di sebelah. Kita kena letak di sebelah. Kalau saya nak kaji niat, nanti balik pada saya kata tadi, kita balik pada teori eskatologi. Tidak akan ada pemimpin gini, hanya akan datang daripada mereka yang gini-gini, daripada hadis kononnya dilekatkan lebih pada orang Greece. Bila berlaku orang Itali tolong dulu, waktu sumut orang Itali tolong, maka ramai ustaz-ustaz kata ya memang orang Itali yang akan tolong kerana Itali ni disebut sebagai satu-satu bangsa. Lepas tu Itali ni dulu berada di bawah Empire Greece. Kita akan cari je semua cantuman. Walaupun secara harafiahnya Itali ini kerajaannya jahat. Yang baik rakyat dia yang keluar demo, dan yang baik 60,000 pekerja pelabuhan dia yang tak mau terlibat dalam kempen membekalkan senjata daripada Itali untuk dihantar pergi ke Israel. Jadi saya tak reti nak buat puzzle patching ni, patch puzzle ni, ambil agama yang bahagian ni, ambil sikit sirah dalam bahagian ni, ambil hadis ni, tak puzzle. Sebab Al-Quran, hadis dan sirah bukan dalam permainan. Bukan dalam permainan. Jadi saya tak boleh nak cerita niat. Saya tak boleh nak cerita niat. Sebab orang-orang Islam yang kita percayai berpegang kepada niat. Dengan niat ni kamu boleh dapat pahala. Dengan niat ini juga kamu akan menjahanamkan sesuatu perkara. Pun kita tak boleh percaya. Jadi saya susah nak cakap niat. Sebab dalam geopolitik kita ada fiqh, iaitu mendahului perkara. Fiqh ni senang, ilmu yang nampak. Fiqh ni saya tak boleh pergi pada tasawuf.
Sebab mengaji geopolitik ni adalah fiqh, mengaji kaedah berfikir. Mana dulu yang nak didulukan. Jadi saya cerita tadi kaedah berfikir tentang Gaza. Tapi mengaji tentang Gaza tak boleh mengaji tasawur. Daripada sini kita nak faham pula akhlak, kita nak faham adab, kita nak faham pula tentang Trump itu sebagai orang yang meludah atau tidak atas rumput. Trump ini apabila dia bercakap, dia tatap mata tak. Trump ketika dia menandatangani perjanjian ni, apakah dia tak boleh nak kaji. Sebab body language, niat ni dulu susah. Maka saya sebut tadi tentang fakta-fakta yang ada saja. Bahawa dengan ucapan Trump di White House 12 jam tadi, jelas dia menyatakan pendirian dia yang saya bersetuju. Bahawa adalah pentinglah UK, Perancis dah selesai dalam kes ni. Dia tersak ni UK, kamu yang paling pro Palestin. Kamu yang selalu menghina dan mengkutuk Amerika sebagai pelindung Israel. Kan kamu masuk dalam meja rundingan ni. Dia nak mereka ni menyatakan dengan segera menghantar tentera mereka untuk berada di bumi Gaza. Supaya Amerika kata tentera dia tak masuk. Kalau tentera Amerika masuk, dah jadi macam dia tak neutral dalam nak meletakkan stability antara dia yang dituduh sebagai pro-Amerika dan dia yang pernah dianggap sebagai dia yang pro-Israel dan dia yang pernah dianggap sebagai penaja Israel. Maka dia nak clean situ. Saya rasa Jared Kushner, ketua penasihat dia, dan juga Steve Witkoff dah bagi kat dia cara yang betul. Jadi kamu datang. Baik, bila Perancis dan UK datang, dua negara ni pro-Palestin. Maka dia nak jamin Israel pula. Aku tak bagi semua. Aku bagi juga pada dua negara yang pro kamu. Iaitu tentera Perancis, ada itu tentera Jerman dan Itali. Ini dua orang kawan meniaga kamu ni. Yang di Kesatuan Eropah, dia dua lah tak nak putuskan hubungan dengan kamu datang. Untuk menjadikan Israel diam-diam kena undur. Kamu kena undur. Pintu sempadan ni dijaga oleh dua tentera. Dua negara Eropah yang pro-Palestin dan dua negara Eropah yang pro kamu. Supaya kamu undur nanti, jangan cari sebab untuk menyerang. Sebab proksi kamu jaga pintu sempadan. Tiada senjata akan dibawa masuk, tiada bom akan dibawa masuk. Yang akan dibawa masuk yang telah dipersetujui. Iaitu 4 perkara ini. Bekalan makanan, bekalan pembangunan untuk membangunkan semula tempat tinggal, perubatan dan juga pendidikan. Kamu dapat 4 je benda ni. Tapi sampai hari ini Jerman dan juga Jerman dan Itali, Jerman, Itali dan UK tak menunjukkan langkah proaktif. Dia tak menunjukkan langkah proaktif. Dan dia juga marah dan memberi kata amaran. Ini Jerman, Perancis dan juga Itali tak duduk dalam board of peace tau. Mereka hanya akan duduk dalam tentera Kesatuan Eropah yang akan jaga pintu sempadan bagi membuka akses sebesar mungkin masuk ke Palestin daripada pintu Mesir. Kerana pintu ni tak boleh dijaga oleh 20,000 tentera negara Islam yang masuk ni. Sebab takut negara Islam ni masuk, Israel tak percaya. Maka dia bagi tentera Islam ni duduk di dalam saja. Maka dia bukan NATO, Kesatuan Eropah. Ni saya nak fahamkan. Saya tu kadang-kadang saya jelaskan, kena tuan-tuan kena faham. Term yang diguna pakai tak bukan NATO. Sebab dalam agreement NATO ni, sekiranya negara yang menjadi anggota NATO diserang je, baru NATO boleh masuk. Jadi kita tak sebut NATO. Term dia memang sah tentera daripada 4 negara Kesatuan Eropah. Tak terikat dengan perjanjian NATO. Sebab NATO adalah pasukan defensif. Iaitu apabila satu daripada 32 negara NATO diserang, maka isytihar perangnya pada seluruh negara NATO. Berarti ini dipanggil tentera Kesatuan Eropah. Berdasarkan negara-negara ini adalah negara yang paling prominent dalam proses nak buat perjanjian. Kerana semua negara ini adalah negara yang hadir dalam apa yang dipanggil sebagai Gaza Summit Peace pada 16 hari bulan Oktober. Ini negara yang dia jemput. Dan ini negara yang paling prominent. Maka nak jadi bentuk negara tentera EU. Daripada 4 negara ni dia dah buat check and balance. 2 negara ini pro-Palestin, Perancis dan juga United Kingdom, berdasarkan apa pendirian mereka terhadap perang ni. Dan 2 negara lagi pro-Israel berdasarkan keengganan mereka menandatangani perjanjian Kesatuan Eropah bagi mengendakan sanction ke atas Israel. Maka dia letak. Dia letak negara tu. Jadi ini menjadikan proses yang ada sekarang ni adalah membabitkan 4 negara. Besok kita akan tunggu respon daripada 3 negara Eropah dan kita tunggu respon daripada Saudi. Saya fikir rundingan sedang dijalankan kerana Trump nak Saudi masuk. Sebab Trump tak nak man behind the scene dah. Pasal Saudi ni adalah man behind the scene. Man behind the scene ni, Saudi yang mempengaruhi keputusan Jordan. Saudi yang mempengaruhi segala keputusan yang akan dibuat oleh Qatar. Saudi ada pengaruh. Saudi yang mempengaruhi UAE. Berarti dia tak nak lagi selepas ni ada suara di luar daripada meja rundingan. Jadi kalau dah buat satu keputusan nanti, Saudi akan main role yang dia sekarang, yang dipanggil sebagai check and balance. Tak boleh, dia kata kalau nak berlaku dalam meja rundingan. Saudi enggan.
Kerana Saudi kalau dia berada dalam meja rundingan, dia kata akan ada pihak yang akan memainkan mata yang mandang. Trump kata dah tak boleh dalam keadaan yang ada. Sekarang tak ada dah mata yang mandang. Semua adalah tubuh yang bekerja. Ini saya setuju dengan ucapan Trump 12 jam tadi di White House. Dia marah betul lah, kena tangguh lagi benda ni. Saya setuju dengan dia, kena tangguh. Bila kena tangguh, Trump kata, susah, kita akan ada satu jawatan kuasa di dalam ni dan kamu boleh main kawasan jawatan kuasa. Sekarang kamu nak main pula benda yang di luar jawatan kuasa. Seolah-olah nanti bila berlaku kesilapan, UK kata Trump sebagai pengurusi yang tak menjalankannya dengan betul. Kena ubah itu, kena ubah ini. Berarti dia tak nak orang yang memainkan peranan proaktif tapi dalam safety zone, ataupun orang yang memainkan proaktif tapi di luar meja rundingan. Jadi hari ini dia dah sampaikan teguran dia. Last keyword yang saya kata, is a very clear statement. Dia straightforward dan jelas. Ditujukan kepada Jerman, Itali dan juga United Kingdom. Sebab kamu sebelum ni bersuara bersungguh-sungguh. Kemudian satu lagi tawaran dia kepada Saudi. Yang mana Saudi ni dia nak working in silent ataupun menjadi apa yang dipanggil state behind the scene. Sebuah negara yang berada di belakang scene. Kalau ada apa-apa dia mainkan kuasa teguran. Trump kata akan jadi rumit. Kita dah buat keputusan. Telegover, saya tak faham apa kamu kata kematian meningkat jadi kebersanan tindakan. Saya tak faham Telegover. Sama ada kamu menyindir dengan mengatakan angka sekarang masih mati apa semua. Saya tak fikir kata kita dah sampai stage nak bincang tentang kematian meningkat jadi kebersanan tindakan. Saya tak faham apa maksud kamu. Kalau kamu kata, saya tak faham sebab ini sama ada menyindir kerana dah 70,000 orang mati sebagai tanda kebersanan. Saya tak faham sebab kita dah move on daripada historic part 730 hari perang berlaku. Kita nak moving daripada 17 November 2025 dengan usul United Nations Security Council, ambil 5+1, 5 perkara yang telah pun nak dilaksanakan dan +1. Lepas 2027 rundingan Palestin Merdeka akan dilaksanakan. Sebab tu saya katakan kalau masuk kamu nak komen benda tergantung, benda yang tak jelas, dia akan menjadikan rumit. Lebih baik jangan komen, ataupun komen benda yang betul-betul jelas. Okey, ada apa-apa lagi yang tuan-tuan nak tanya tak? Sebab cynicalistic ni dia tak menyelesaikan apa-apa. Saya beritahu lagi satu kan, kita ni nak mengembangkan fikiran antara saya dengan tuan-tuan. Kita nak kembangkan fikiran. Dan tuan-tuan boleh saja tak bersetuju dengan saya. Cuma tuan-tuan masuk untuk menyatakan sejauh mana yang saya tahu tentang satu perkara. Nanti tuan-tuan pergi pula kepada Ahmad Faizal, tuan-tuan pergi pula pandangan, dan tuan-tuan baca pandangan yang lain. Jadi proses kita ni tak perlu cynical dalam penjelasan kita. Kita be objektif ya. Sebab semua orang sedang meningkatkan apa yang dipanggil sebagai cara mencerap pengetahuan. Jadi kalau kita berdua saling menyindir, dia tak menyelesaikan. Saya pun tak menjadi bertambah cerdik dan tuan-tuan pun tak dapat apa ilmu. Kerana Palestin ni bukan di bawah kuasa kita. Tapi mengetahui dan mendalami isu Palestin adalah di bawah kemahuan kita. Dan kemudian dengan tahu benda ni, kita kemudiannya boleh membantu nak buat kita buat keputusan. Boleh membantu menjawab soalan orang yang berada di bawah paras pengetahuan. Jadi kecerdikan ni dipanggil seperti memberikan tali. Ada orang di atas, kita ulurkan tali, kita panjat atas tali dia. Ada orang di bawah, kita bagi tali kita, tarik dia naik ke atas. Begitulah ilmu bergerak. Begitulah kebaikan dan kecerdikan bangsa bergerak. Jadi senang kita boleh faham besok bila Al-Quran ditunggang di bawah apa yang saya panggil sebagai puzzle puzzle statement, kutip dekat sana cantum, kutip dekat sini cantum. Okay, nanti bila pula besok berlaku kejadian, kita akan balik, akhir zaman telah mengatakan yang akan menyelamatkan orang Islam bangsa daripada timur, tapi dia tak sebut Islam, China pula jadi Cina lah pula. Lepas tu datang pula Rusia, sesungguhnya mereka ini duluan negara yang pernah mencengkam Islam dan mereka lah yang lebih baik, pergi pula ke Rusia. Saya nak mematikan teori eskatologi. Teori di mana perkara-perkara akhir zaman diambil, dicantum-cantumkan dengan realiti zaman. Kerana realiti akhir zaman adalah realiti akhir zaman. Realiti zaman adalah realiti zaman. Jadi kita ambil dekat situ sebagai keterhadan kita berbincang ni adalah kaedah memahami keadaan semasa. Jadi kalau kita nak ambil kaedah kemudiannya semua letak akhir zaman, tuan-tuan, tak payah kita fikir apa dah. Kita hidup dalam keadaan bila gaji kita lambat, bukan akhir zaman. Bila kita bercita-cita nak reno rumah, kita tak fikir buat apalah reno rumah kalau 5 tahun lagi akhir zaman. Bila dalam kita nak mendapat keberuntungan,
Kita kata biarlah untung tu panjang hingga kita lupa di hujung untung tu tak ada ke akhir zaman. Tapi bila sampai ke nasib Palestin, bila sampai ke nasib Sudan, bila sampai ke nasib umat Islam, semuanya tunggulah akhir zaman menyelamatkan mereka. Jadi kita adalah masalah apa yang kita panggil puzzle agama ni. Ada lagi apa soalan yang tuan-tuan nak tanya? Hari ni kita akan habiskan baki 110 110 Qur Rajab. Alhamdulillah tuan-tuan support, dan hari ni saya order lagi dekat makcik tu lagi 500 set. 500 set. Sebab saya tak sangka lah 2 hari saya dah boleh habis 380 set. Kalau takut nak tanya tak apa. Tuan-tuan tak akan membeli kemajuan. Bagi orang takut, tuan-tuan tak akan membeli ilmu. Saya garang kan. Hujan baru berhenti, saya garang. Tuan-tuan takut nak tanya. Tak apalah, hidup dalam ketakutan. Berarti senang je. Ya, saya dah OTD dah baju ni. Keluaran daripada Ichan, TikTok dia ada. Ini adalah baju, kerana Ichan ni latar belakang dia adalah main vintage. Dia jual baju-baju vintage yang dia keluarkan di bawah jenama dia. Dan dia juga orang kuat tablik. Jadi dia keluarkanlah kurta tablik ni, yang mana tak pernah lah saya ingin berkurta. Tapi hari ni saya rasa pasal saya pergi ke majlis pergumulan sahabat baik saya, iaitu saudara Irwan Muhammad Zain ke Bali Karamatullah. Saya juga pasti kata saya akan jumpa ramai kawan-kawan sana, kerana dia adalah wartawan seni yang senior. Saya pakailah baju ni. Saya pakai baju ni. Selalunya saya tetap dengan jeans apa semua, tapi saya pakailah kerana saya nak ziarah jenazah, saya nak tengok jenazah daripada kali akhir. Kerana ini adalah kawan yang baik dengan saya, kami kenal, saya sama-sama dengan dia lah daripada hidup tanpa ada pekerjaan, hidup tanpa ada arah tuju. Daripada tahun 1990 kami kawan, tapi dalam usia 52 tahun serangan jantung menjadikan kawan saya yang menerbitkan portal Seni Malaya ni kembali ke Rahmatullah. Saya pergi tadi dan pakai. Jadi kurta ni tuan-tuan boleh beli, dan naik balik Ichan tu. Dan naik, tuan-tuan boleh pergi ke TikTok dia. Dia sedang jual baju ni sekarang dengan jumlah yang banyak. Cuma workwear dan juga workwear dia ada dalam jumlah yang banyak. Yang tak ada adalah dia punya cotton jacket dah habis. Okey, kalau tuan-tuan takut nak tanya, tak apa, hiduplah dengan ketakutan tu. Kerana saya garang kan, saya tanya saya libas. Kerana takut kena libas, takut kena apa, hiduplah. Baru memelihara ketakutan itu lebih baik daripada mencuba dengan keberanian. Hidup sentiasa ada risiko lah. Kalau kata Adam, budak ADHD yang berusia 12 tahun, hidup ni hidup ini keras Tuan Haji. Last kali saya kata, Adam, apa yang keras? Apa hidup yang paling keras, Adam? Kalau saya masak mi segera, lepas tu saya bawa daripada dapur pergi ke ruang tamu. Sampai dekat ruang tamu Tuan Haji, saya lupa ambil air sejuk. Saya kena patah balik, pergi ke dapur. Saya sampai kat dapur, konvey saya rosak. Mak saya tak repair. Saya tak dapat air sejuk. Saya pergi ke peti ais. Peti ais tak ada air dalam botol. Saya kena pecahkan ais dalam tempat ais. Tadah dekat pili. Saya patah-patah balik ke depan meja makan, Maggi dah kembang. Jadi, kata dia, hidup ini keras Tuan Haji. Saya tanya dia pula, Adam, kalau itulah mi segera kembang jadi hidup yang paling keras, apa pula hidup yang paling lembut? Bila bateri phone kita tinggal 1%, kawan kita datang bawa power bank. Jadi okey lah, untuk budak 12 tahun saya belajar lah. Okey, hidup ini keras kerana Maggi-nya kembang. Hidup ini best kerana waktu bateri tinggal 1%, kawan datang pinjamkan power bank. Make sense? Make sense untuk budak yang ada ASD, autistic syndrome, autistic syndrome disorder, ataupun ADHD. Jenaka dia luar biasa lah, sebab dia bergaul dengan orang dewasa. Umur dia 12 tahun kan, dia bergaul dengan orang dewasa. Jawab kat yang ambil je Rams Ikin. Okey, Rams Ikin dalam resolusi tu, kalau Rams Ikin tengok resolusi 17 November 2026 disebut pada Januari. Okey, pada Januari. Berarti dia tak akan boleh lebih daripada 30 hari bulan Januari. Jadi Trump ni nak umumkan tarikh dia sebelum Christmas. Bila sebelum Christmas, hari ni Trump buat PC. Dia marah lah hari ni, dia nak umum macam mana pelaksanaan ni ketika Jerman, United Kingdom dan juga Itali yang menjadi negara pencadang
pada resolusi ini dalam sidang Gaza Summit Peace di Mesir pada 16 Oktober. Kamu yang bagi cadangan. Malah resolusi ini draft dia dibuat oleh United Kingdom dan Perancis. Tapi Perancis dah hantar dah pasukan tentera dia dengan buat kerja sementara sebelum ambil sempadan ni. Tentera Perancis sedang melatih 5,000 orang polis Gaza yang akan bersama dengan 20,000 tentera yang akan datang daripada negara Islam. Jadi dia tak sebut tarikh. Tapi mestilah Januari, sebab terminologi dalam usul tu Januari. Tak boleh lebih daripada 30 Januari. Cuma kita ni nak lebih baik cepat. Bila cepat Israel keluar cepat daripada Gaza, pintu sempadan dapat ditarik dengan cepat. Berarti makanan akan masuk dengan banyak. Dan rakyat Palestin 2.3 juta orang boleh balik ke 395 km persegi tanah Gaza yang ada. Kan tidak, sekarang ni dia balik pada hanya 47% tanah. 53% lagi saya tak benarkan mereka bergerak. Okey. Itu yang menjadikan tarikh dia tu tak boleh lebih pada 30 Januari. Kerana ini adalah telah disebut dalam usul. Dia tak boleh sebut 1, 2, 3, 4 Januari, minggu pertama, minggu kedua. Kerana masalah ni, kerana Trump tahu masalah nantinya. Usul ni akan mengalami komplikasi dari segi pelaksanaan dia. Sebab ini pelaksanaan yang sangat kompleks. Pengunduran Israel. Israel ni tak ada dalam resolusi ni. Saya tak setuju. Tapi resolusi PBB tak perlu kamu setuju. UNSC lulus je, mana-mana negara anggota PBB 193 negara kena ikut. Kalau tidak, akan datang resolusi sekatan ekonomi pula. Dan waktu yang sama pula, Trump tak mahu kelihatan resolusi. Kelihatan ni Amerika je memainkan peranan. Nanti jadi seolah-olah ini adalah Amerika. Bila berlaku apa-apa, negara-negara Eropah yang dulu menyokong Palestin tekan-tekan dengan mengatakan Amerika lah haram jadah yang menjadikan semua usul ke arah Palestin ini sebagai negara veto. Amerika lah yang paling tak berguna yang menjadi negara pelindung Israel. Kamu dah tuduh dah banyak. Sekarang kamu masuk sekali. Kamu masuk sekali. Supaya nanti tak dikatakan pula kerana aku pengurusi Board of Peace ni, kamu semua tak ada dan kamu kata ini adalah Amerika. Jadi dia nak pasti semua orang masuk dan tangan mereka berada. Tak ada siapa kemudian di antara mereka akan menyalahkan daripada luar meja rundingan. Itu dia tunggu. Dia nak 3 negara ni segera memutuskan penghantaran tentera untuk masuk segera ke Mesir. Sebab kalau Trump umum tarikh 1 Januari nak buat, Israel berundur daripada pintu tu. Siapa nak jaga pintu tu? Sebab Israel tak membenarkan tentera negara Islam jaga pintu sempadan tu. Dekat pintu sempadan tu dia tak benarkan. Kerana Israel tak mahu berlaku kebimbangan pintu sempadan diserap masuk ketenteraan. Sebab 20,000 tu tentera Islam. Untuk buat check and balance, pintu sempadan yang akan menyelia hanya 4 perkara yang dibenarkan masuk. Benda yang berkaitan dengan pendidikan, benda yang berkaitan dengan makanan, benda yang berkaitan dengan pembinaan perumahan, benda yang berkaitan dengan perubatan dan benda berkaitan dengan pendidikan. Jadi sekarang nak laksanakan tarikh dia 1 Januari tak boleh. Siapa nak jaga 14 km pintu sempadan tu? Jadi dia tak mahu lepas ni. Saudi tak bersetuju, Saudi kritik daripada luar. Sama seperti perlantikan Tony Blair kan. Tak apalah, Board of Peace belum ada. Bila Tony Blair lantik, Saudi yang paling menenting. Kenapa seorang yang mempunyai masalah kepimpinan dia di Britain dikaitkan dengan rasuah? Kepimpinan di Britain dikaitkan dengan nepotism. Kemudian ketika dia menjadi Perdana Menteri Britain, dia yang paling banyak membantu rejim-rejim Israel sebelum ni dengan membekalkan senjata membunuh orang Palestin. Jadi akhirnya drop lah nama Tony Blair. Jadi peristiwa-peristiwa begini tak nak berlaku yang Trump kata nanti menjejaskan hubungan. Kamu semua kalau nak membantu, masuk di dalam meja rundingan dan bantu. Saya fikir ini antara benda yang saya bersetuju dengan Trump punya pendirian dalam ucapan dia 12 jam tadi di White House. Very straightforward. Dia bagi kepada 3 negara Eropah ni untuk mainkan peranan. Very straightforward. Walaupun dia tak sebut Saudi kena ada. Sebab mana mungkin kita membincangkan negara di Asia Barat yang mana kamu mempunyai kepentingan ke atas Palestin. Yang dulu pula kan, Trump akan sentiasa ingat dia kena ada Saudi. Because kalau Saudi tetap bermain sebagai man outside the scene, jadi susah. Dia menggugat kedudukan Qatar. Kalau Qatar dah bersetuju, Turki dah bersetuju.
Okey, kerana mereka berada dalam scene rundingan. Lepas tu Saudi tak bersetuju. Dia akan menggugat pengadilan Qatar kerana Saudi ni macam abang besar. Saudi akan mempengaruhi pula negara-negara Gulf. Jadi dah jadi macam akan ada mesyuarat di luar mesyuarat. Ini dia yang saya jelaskan dalam ucapan Trump. Dan Saudi pun ada juga had-had yang dia tak nak masuk. Sebab dia kata dia nak buat proses check and balance daripada luar. Yang Trump pula kata, kalau terlampau banyak proses decision dan kemudian check and balance, kita akan ada dua konflik. Buat decision, lepas tu kamu datang serang dengan check and balance, kena re-decide. Palestin akan berada dalam keadaan lebih perlahan pembangunan dia. Ini saya nampak dinamik daripada apa yang dia jelaskan hari ini. Dia nakkan benda yang pantas. Jadi cara dia nak menjadikan benda ni rumit kerana tiga negara kesatuan Eropah, tiga negara EU ni tak bagi jawapan dan Saudi kelihatannya mendiamkan diri. Dia buat satu statement. Tentera Israel akan ada dekat situ. Dan proses pembangunan Gaza akan jadi susah. Sebab kita tak boleh laksanakan UNSC dengan cepat kerana kita bergantung pada perjanjian 20 perkara. Kalau tuan-tuan baca pun story, tuan-tuan faham. Saya rasa tuan-tuan akan ada pandangan dengan saya. Dalam hal ni, Trump sangat pragmatis. Dia tak nak ada keputusan di luar keputusan dan dia tak nak dirumitkan dengan perpecahan blok dalam komiti dan perpecahan blok di luar komiti. Ada soalan yang lain? Sebab tu dalam betul juga cakap Atuk Trump. Sebab tu dalam menganalisis fakta, kita tak boleh label. Itu menjadi masalah kan. Macam tuan-tuan tahu orang yang label saya Syiah kerana dulu masa saya sokong Iran. Lepas tu dia orang label saya pula baru Trump. Kerana saya dalam beberapa hal menyatakan sokongan. Kerana satu pilihan saya sokong Trump ni, kalau tuan-tuan potong video nanti kan. Ni orang tua ni dia memanglah baru Amerika. Dia adalah Yahudi yang masuk menjerap dalam diri orang Melayu. Ini menjadikan masalah kita sebab kita melihat kepada keseluruhan pegangan kita adalah orang tu. Sebab kita dilatihkan dalam tradisi konservatif kerana kita tak dilatihkan dalam pengajian geopolitik Ibn Khaldun ni. Ilmu 600 tahun yang tak dikembangkan dalam orang Islam. Jadi DNA kita ni adalah DNA berdasarkan sentimen kita dalam membuat judgement. Kita kata betul lah. Aku nak buat judgement, dia ni memang macam ni, dia jahat. Jadi tapi kita tak tahu perkataan jahat tu sendiri telah berasaskan sentimen. Walaupun memang dituju pada orang jahat, maka itu penjahat dibicarakan. Sebab pembicaraan itu sajalah yang boleh menentukan tahap kejahatannya tu. Jahatnya itu sampai ke level mana. Sebab tu kita ada mahkamah. Dan ada mahkamah kita yang apabila orang tu terus mengaku bersalah pun hakim tak terima pengakuan dia. Minta dibicarakan. Supaya hakim kata aku dah tahu kamu jahat. Cuma nak sumbat kamu bawah section apa, aku tak boleh dengar dengan jahat tu je. Kena ada bicara. Pendakwa raya bentang kejahatan kamu. Pembela kamu bela kejahatan. Barulah hakim kata aku boleh buat judgement. Nak jatuh kamu maksimum ke, nak jatuh ataupun nak pindah section ke kes yang lebih berat. Walaupun kamu dah mengaku salah. Saya mengaku salah. Saya yang pukul dia. 3 kali saya pukul. Lepas tu saya tak puas hati, kali keempat saya pergi bunuh dia. Memang hakim dah tahu. Tapi membolehkan satu hukuman yang adil, maka kena ada perbicaraan. Bila ada perbicaraan, hakim tu akan mendapat rasional. Nak letak 304 kerana waktu kamu pergi bunuh dia tu, kamu nak pergi pukul dia, tapi dia ada parang. Dia serang kamu ambil parang, kamu tikam dia. Tapi berdasarkan rekod kamu yang cari pasal. Judgement sentiment tak boleh pakai. Hakim nak tengok factual. Ketika parang tu jatuh, dia parang kamu dulu. Okey, betul, kamu diserang. Lepas tu kamu ambil parang tu, kamu tak buang. Kamu tikam balik dalam keadaan dia telah pun kamu pukul dan berkali-kali. Jadi barulah nak boleh bawa sampailah sekali 302 ni sah kamu dijatuhkan hukuman mati. Atau kemudiannya hakim kata pindah ke 304. Bila pendakwa raya nampak dia dah tak boleh menang judge ni, bila dah berlaku 302 punya argument ni, pendakwa raya nampak setelah dibicarakan hujah mereka bunuh dengan niat tu jadi lemah. Maka mereka pindah 304. Berarti justifikasi untuk orang jahat ni, untuk membolehkan dia dapat keadilan ni, bukan keadilan kerana dia jahat. Keadilan berapa berat kejahatan dia tu nak dihukum. Kita tahu dah dia jahat. Pandangan saya mengenai Syekh Ahmad Yassin mengenai kejahatan Israel 2027. Saya tak ada pandangan, tuan. Saya penyokong Syekh Ahmad Yassin. Saya penyokong Hamas, penyokong tegar Hamas. Tapi saya tak akan ambil benda yang saya cakap dari awal, saya dah bagi tahu kan. Saya tak akan ambil benda-benda yang berasaskan kepada orang alim bercakap berdasarkan kedudukan dia faham kerahsiaan dia membuat sesuatu percakapan. Saya bukan orang alim, saya hanyalah orang biasa yang meneliti fakta. Jadi saya tak akan masuk di dalam satu kasut yang saya tidak ahli mengenainya. Berarti kalau dia cakap tu, saya kena terima dia layak bercakap.
amalnya bagus, dialah pemimpin Hamas, dia berjuang, dia berjihad sejak muda, akhlaknya tinggi, dia orang yang menguasai segala ilmu agama. Jadi suluh cahaya yang dia dapat untuk mengeluarkan benda yang kita panggil pandangan-pandangan yang bersifat makrifah ni lah, dia tahu status dia. Saya tak boleh ulas lah. Walaupun saya berada dalam status tu, saya tak akan boleh ulas. Saya tak ada saudara dengan Samsul Rau-Rau. Saya tak ada pandangan. Banyak benda-benda saya jelaskan pada tuan-tuan. Saya pun jumpa banyak orang alim. Dalam perbincangan saya ni, saya dah jumpa Syekh Hamir Mahmud. Dia adalah ulama sunni yang paling masyhur di Sudan. Ulama sunni yang paling masyhur di Lubnan, dan dia adalah ulama sunni yang paling menyokong Hizbullah. Sebab dia tinggal di Sidon, Saida. Sebelah tu adalah Hezbollah. Jadi dia menyokong Hassan Nasrallah. Dia baik dengan Hassan Nasrallah. Jadi walaupun dia ulama sunni yang masyhur, dan dia ada beberapa pindahan politik dia yang dia pun juga nak dibunuh oleh orang Israel, kerana dia adalah Lebanese Muslim yang pro Hezbollah, Lebanese Sunni Muslim yang menyokong Hezbollah, Lebanese Syiah Muslim. Tapi pada pergi dengan dia pun kami bercakap tentang benda yang rasional. 3 kali saya menziarahi dia dalam pejabat di bawah tanah, bersemayang Jumaat dalam masjid yang tersembunyi, kerana mengelakkan dia dibunuh kerana nyawa dia antara yang dicari oleh Mossad dan juga oleh IDF. Kita pun bercakap tentang benda-benda fakta. Dia pun minta kepada saya, salah satu perkara yang paling penting saya balik dan kembangkan di Malaysia ini adalah tentang persaudaraan. Menjurangkan dulu perbezaan kita dengan Syiah, kerana kedudukan Yahudi sebagai musuh yang nyata. Yang dia kata, ambillah pendirian yang dulu pernah disendakan oleh Syekh Hassan Nasrallah kepada dia. Masa marhum Syekh Hassan Nasrallah ni hidup, Syekh Hassan Nasrallah ni pernah senda dengan dia. Dan rupa senda yang sama juga Syekh Hassan Nasrallah pernah bersenda dengan Tuan Guru Haji Hadi. Rupanya senda yang Hassan Nasrallah pernah ceritakan kepada Syekh Mahir Mahmud cerita kat saya. Kemudian rupanya ketika Tuan Guru Haji Hadi jumpa dengan Hassan Nasrallah, senda yang sama juga, iaitu kita orang-orang Muslim dulu kita perang dulu dengan orang Yahudi ni. Menang besok, kalau kita ada masa, kita ada banyak saudara, kita nak perang kerana mazhab kita, peranglah. Jihad kita yang sahih dulu adalah Bani Israel ni. Kata Syekh Hassan Nasrallah dalam bentuk senda yang mudah untuk faham. Kalau betul lah kita ni tak ada masalah, tak apa. Kita selesaikan dulu masalah musuh yang nyata ni, iaitu Bani Israel. Perang dulu dengan Bani Israel. Besok lepas perang tu, kalau kita kuat lagi, kita ada banyak lagi masa, peranglah pula tentang mazhab kita. Pandangan Ali Matin, banyak dia tak ada buku integriti khas yang bercerita tentang rasuah di negara kita. Saya ni membesar sebagai wartawan 30 lebih tahun dan 26 tahun jadi wartawan, daripada 1994 sampai saya berhenti 2020. Tak adalah buku yang spesifik, sebab kalau buku yang spesifik dia nak jelaskan tentang rasuah, dan kemudian dia nak menyebut kes-kes rujukan, dia akan kena saman. Lepas tu kalau buku-buku integriti yang ada pun, dia cerita tentang rasuah di peringkat penjawat awam dan ke bawah lah, kes-kes yang berlaku dalam kebocoran, bukan penjawat, kes-kes yang berlaku dalam ketirisan dia. Dia tak ada buku. Yang kita kena pelajari adalah dengan memperincikan pengetahuan kita. Ada kes yang kalau saya sebut, saya juga akan kena saman, tapi saya tahu itu adalah kes corruption. Tapi dalam politik ni ada hal-hal yang menjadi undang-undang tu menjadi benefit kepada orang politik. Ada juga dalam politik ni bahagian undang-undang perlembagaan menjadi hak kepada kita. Jadi ada bahagian hak kita yang kita boleh suarakan, iaitu kebebasan bersuara yang termaktub dalam seksyen yang ke-10 kurungan 1, 2 dan 3. Tapi ada juga hak mereka. Mereka boleh hantar kita LOD, letter of demand, kerana mereka memberikan kita saman civil kerana kenyataan kita ni menjadikan satu pertuduhan pada mereka yang tidak dituduh di mahkamah. Jadi perbincangan mengenai rasuah ni tak kesudah lah. Kalau tanya saya ni, saya dah lalu 90, 94, 99, 2004, 2008, 2013, 2018, 2022. Saya dah ada 8 pilihan raya sebagai pemain yang aktif. 8 pilihan raya. Saya masuk Tun Mahathir, Pak Lah. Lepas Pak Lah, Najib. Lepas Najib, Mahathir. Mahathir balik pada
Mahyudin pergi Ismail pergi kepada PMX. Ada 7 Perdana Menteri yang saya pernah kerja. Daripada 10 berarti Tun Razak, Tun Hussein dengan Tunku Abdul Rahman yang saya tak pernah kerja. Jadi saya melihat banyak corruption yang sangat meluas. Banyak corruption yang sangat meluas. Sekarang ni saya cerita kat tuan-tuan, corruption yang lagi menyedihkan. Tuan-tuan tengok banyak anugerah kan. Sekarang orang boleh beli anugerah tu. Saya dah cerita lama dah. Sekarang ni saya gembira kerana pendedahan besar tentang buku plagiat boleh menang anugerah buku. Yang pecah sekarang anugerah buku kebangsaan, buku plagiat boleh menang anugerah buku. Daripada dulu tuan-tuan, sama ada tuan-tuan tengok orang dapat anugerah banyak kan. Saya nak cerita kat tuan-tuan skandal di balik anugerah ni. Anda boleh membayar untuk menang anugerah. Anda boleh membayar. Siapa beli meja paling banyak, katalah malam ni nak adakan anugerah pempengaruh paling berjaya di media sosial dalam sektor pelobian produk. Dia buatlah malam, penganjur ni buat. Bahagian makanan menang kat orang ni. Saya boleh beli table tu. Kalau saya beli 50,000 table tu, saya lah menang. Kerana Zainal Rashid Ahmad dalam bidang perbukuan, dia boleh create dalam bidang perbukuan. Datang seorang pula, dia buat used car. Dia berdapat menang dalam bidang kenderaan terpakai. Datang seorang pula, dia buat industri SME. Selagi kita bayar duit meja. Jadi semua orang tahu. Dan anugerah ni untuk membolehkan persatuan yang mengeluarkan anugerah ni dapat duit. Dapat duit. Sebab tu bila anugerah perbukuan tu pecah lubang dia dengan mengatakan sebuah buku plagiat diberi anugerah. Kita tahu sebab dia tak nilai buku tu. Dia nilai adalah berapa harga meja yang kita bayar. Jadi dia dah lama berlaku. Jadi baru ni ada seorang artis bagi tahu kat saya, ada anugerah yang sekarang ni media penganjur tu minta dia sediakan duit untuk lobby di media sosial. Kalau kami push banyak story awak, undi akan datang banyak. Sekarang tuan-tuan yang mengundi. Bila tuan-tuan yang mengundi, artis ni jadi struggle kerana dia perlu dapatkan banyak pengaruh di media sosial. Dia pelakon yang bagus, tapi dia tak kuat di media sosial. Maka untuk membolehkan dia ni expose banyak di media sosial, syarikat-syarikat yang menawarkan anugerah ni, mereka kuasai media sosial. Bayar 35,000, anda boleh masuk daripada pencalonan top 30 kepada top 10. Bayar lagi satu jumlah, masuk top 5. Top 5 okey lah, dah kurang-kurangnya orang tengkau top 5. Jadi perkara-perkara begini telah berleluasa dalam negara kita. Yang saya kata corruption ni, kita bukan nak cerita tentang corruption dari politik. The society corruption is the worst. The civil, orang kita orang awam ni, korup di kalangan orang awam pun teruk, yang kita kena baiki. Populist corruption pun adalah satu perkara yang teruk. Entertainment industry corruption. Jadi turun sampai ke bawah dah. We are not talking about all politician yang menipu dan korup dalam diam. All the politician dia korup dalam diam sampailah kes dia dapat ditangkap. Sekarang ni adalah open korup. PBT saya kata tadi, semua ni corruption dalam diam sampailah kes didedahkan dan kemudian ada tangkapan, ada bukti, dipanggil sebagai corruption dalam keadaan tertutup. Sekarang ni open corruption. You need more vote, you pay, kita throw story you banyak, kita viralkan story you hinggalah orang rasa you tahun ni patut you yang dapat award ni. Dan benda ni dah berlaku 10 tahun lebih dah tuan-tuan. Saya pernah dulu dalam industri Cik Zainal, dokumentari Cik Zainal dah masuk dalam senarai akhir. Dia tak call saya, dia call di jabatan saya kerja ni, so beritahu Cik Zainal ni masuk senarai akhir. Untuk semua yang masuk cara akhir, untuk 3 yang terakhir tu, dia kata kita akan finalkan dengan pembelian meja. Saya terkejut, saya dah gelak lah. Saya orang tu, saya tahun 2000 lah, 2004. Sorry, saya dah menang Seri Angkasa yang tak perlu bayar duit dan tak perlu undi popular kan, Seri Angkasa pakai juri. Tahun 2006. Jadi anugerah ni. Hadiah dia disediakan oleh kerajaan. Penganjur dia private. Dia kata kalau saya nak masuk dalam top 3 tu, saya kena beli meja 10,000 nilai meja tu. Baru masuk dalam top 3, belum tentu menang top 1. Yang 5,000 yang kerajaan bagi, kementerian bagi. Jadi susahlah, saya kata apa kena-mengena pula. Saya dah masuk dalam 3 pencalonan akhir, sekarang saya kena beli meja. Jadi kalau saya tak ada apa, saya terus, kalau tidak saya pun jadi korup. Dipanggil sebagai korup, silent korup. Korup ni ada banyak. Termasuk silent korup, orang yang tak mau menyatakan kebenaran tentang bagaimana masyarakat dia ditipu kerana dia takut dia dilihat sebagai orang yang menyatakan benda benar. Dipanggil silent korup.
Kita seolah-olah dirasuah oleh mereka ini dengan ketakutan. Saya tak menang. Sebab saya tak beli meja tu. Saya bukan budak baru masa tu, dan saya pun tak pernah buat kerja untuk award. Saya bukan orang yang nak award. Saya bukan orang yang nak reward. Sebab saya dah tahu dah dalam hidup ni, kita dah ada matlamat kita nak apa. Popular bukan matlamat. Kalau dia datang, datanglah. Benda yang kita anggap sekarang ni menjadi seseorang Zainal Rashid Ahmad bukan apa. Kita dah hidup dengan melihat bangsa kita yang teruk. Saya tak teruk. Saya boleh hidup dengan apa yang saya ada. Tapi saya fikir sebahagian besar daripada bangsa saya masih berada dalam keadaan teruk. Maka kita ada jalan yang jelas. Yang nak diselamat, yang kita nak cari dalam pekerjaan kita, cukuplah untuk hidup kita kekal. Tapi sebenarnya yang kita lihat adalah society kita sedang teruk. Jadi bukanlah tengah jalan yang kita nak pergi tu, kita punya perjalanan yang ada matlamat ni, kita tak akan diganggu lah berhenti sekejap untuk tengok, seorang wanita bagi bunga, nak kena bercinta tak dengan dia. Jalan lagi depan, seorang ni panggil, tengah-tengah berjalan ni, you boleh jadi endorsement saya tak? Produk saya gini. Orang panggil saya untuk letak saya setaraf dengan Datuk M. Nasir dan juga dengan Tan Sri Jamilah Mahmud. Saya tak pergi jadi influencer dia, sebab saya tak nak meletakkan diri saya dalam sebarang bentuk berbayar untuk komersial Palestin. 3 je tokoh dipilih. Saya tak nak. Because saya kata kalau saya nak cakap tentang Palestin, saya ikut dengan jalan saya. Saya pergi majlis, saya sampaikan ucapan saya. Saya jalan dekat stream, saya sampaikan ucapan saya. Anything yang saya build dalam reputation saya, yang kemudian orang anggap kata this is a figure, part of the figure of Palestine, untuk bayar saya kemudian yang menjadi influencer, saya tak akan ambil. Sebab saya jual buku dah memadai. Bakat saya dan cara-cara saya makan adalah buku, dan paling-paling saya jual lah kuah rojak. Anything for Palestine free. Jadi sebab kita dah tak risau. Sebab kita dah tahu tak risau. Kita jalan di mana. Ini tak bahaya kalau mereka nak saman. Saya dah tahu dah, saya cakap ni tak membabitkan mana-mana pihak yang boleh claim. Pasal industri buku dah jadi berita di surat khabar. Kan? Dah jadi berita sebab kawan baik saya, Google balik lah kawan baik saya yang dedah kan. Dia dedah kan. Jadi dah jadi kes dia, orang tak boleh nak suruh saya. Tentang award-award yang lain saya tak sebut nama. Dia tak boleh LOD saya sebab saya bercakap apa pun. Saya lulus Akta Fitnah dan Hasutan yang saya ambil lisensi sebelum jadi wartawan 1994. Jadi siapa saja yang nak disahkan menjadi wartawan pada zaman saya kena lulus exam ni. Kalau tidak, kau akan duduk sebagai wartawan yang tidak memiliki sijil. Satu adalah baca Akta Fitnah dan Hasutan, Akta Mesin Cetak, lepas tu apa-apalah. Jadi saya jelaskan lah. Dan benda ni dia nak saman buat apa? Saya dedahkan satu perkara yang kalau dia saman, dia lah buat benda tu. Saya generalize. Lepas tu dia hantar surat nak saman saya. Berarti dia yang buat benda tu. Sebab saya dah tahu dah trik dia. Aku cerita sekarang general. Tak ada kasut. Kau pergi saman aku, kau lah yang buat benda tu. Sebab kau dah letakkan kasut. Orang yang aku general kau detailkan. Itu permainan kita dalam media. Bagaimana kita dedahkan satu benda yang kemudiannya orang tak akan saman kita. Sebab kita letakkan sekarang ni adalah beranda. Kau yang datang dengan kasut, berarti kau yang pakai kasut tu. Jadi aku tuduh tu kau. Padahal aku sebut je general. Banyak anugerah dalam sekarang. Nak undi popular apa semua ni, nak undi hebat, nak dapat viral adalah kena bayar. Jadi saya generalize. Kalau dia nak saman saya, berarti dia menghantar surat saman atas tuduhan saya yang general. Maka dia yang meletakkan diri dia dalam statement tu, yang akan menjadi susah dia. Sebab saya jawab di mahkamah, saya cakap general. Dia nak detail kan. Lebih banyaklah damage untuk dia. Rupanya dia orang ni lah. Terima kasih. Kalau faham, terima kasih. Orang tua-tua ni dia lama main dalam industri, dia faham lah sikit. Sepak terjang industri ni, dia faham lah sepak terjang undang-undang. Saya tak pergi. Saya tak salahkan yang projek Palestin ni. Cuma saya tak pergi bila Arif study. Dia mengambilkan commercial term. Taklah Arif pun faham. Ni Arif datang tu advice, bang, ni ada commercial term. Jadi saya tak pergilah sebab saya dah bagi tahu kata if anything on Palestine, saya tak akan ambil commercial term. Saya bagi ucapan ke dekat mana-mana kalau bab Palestin ni, saya tak akan ambil duit. Masjid ke universiti ke apa ke, saya tak akan ambil duit. Sebab on Palestin ni, saya menganggap saya adalah orang yang menyumbang kepada esans daripada Palestin. Tapi bab buku, saya kira 20 sen dengan pembekal pun saya kira. Mana boleh. Ini buku ni RM6.8, RM6.60 je. Itu saya kira. Sebab ini is my business. Dia tak boleh lah bang. RM6 ni. Habis lah saya. Kalau abang potong, abang ambil banyak. Kalau abang ambil banyak, aku ambil banyak. RM2,000. Kau potong aku 20 sen sebuah. Saya akan berkira-kira kerana that is my business. Saya pergi baru balik ke? Patutnya soalan dia. Abang pergi tak melawat tadi? Saya pergi. Saya pergi dan saya pergi tengok ziarah jenazah. Saya solat Jumaat di masjid yang sama, saya ziarah, kemudian selesaikan tu saya tengok mayatnya, semayang solat Jumaat, solat jenazahnya. Okey, kemudian saya cuma tidak ke majlis pergumian.
Disabih dah semua dah. Jadi Abang Sabri Yunus, Abang Im, apa semua pergi sampai ke Pumen, saya balik. Saya balik. Okey, dah azan ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi 9 malam.